tengah hari cikgu. Selamat tengah hari cikgu. Okey, selamat hari raya. Baik, betul. Jadi untuk hari ini, sebagaimana tugasan yang cikgu sudah sebut 2-3 hari lepas, hari inilah hari penentuan dia untuk kamu. Sebelum itu kita lihat apa yang terdapat di skrin ini. Perhati betul-betul. Okey, baik. Daripada 5 panca indera kamu tadi, sila lihat kembali gambar yang terkini di skrin. Wish. Perhati betul-betul. Menggunakan panca indera kamu. 5 panca indera yang kamu ada. Yang ini semestinya kamu akan gunakan panca indera penglihatan. Jadi hari ini kita semua akan mengikuti 5 objektif pembelajaran ini. Kita cuba selesaikan sehabis baik. 5.1.1 menerangkan maksud perubahan fizik. Contoh sebentar tadi daripada gambar di skrin. Kawan kamu pada imej sekarang dan imej seterusnya 40 tahun akan datang. Itu perubahan fizik. Jadi kamu cuba terangkan maksud dia yang lebih baik. Yang kedua, 50.12 menerangkan maksud perubahan kimia. Cikgu ingat kamu sudah dapat maklumat itu melalui internet online, sebab benda ini sudah 2-3 hari cikgu maklumkan di kelas. Baik. Ketiga, memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian selain daripada perubahan bentuk muka fizikal tadi. Contoh lain. Baik. Yang keempat, memberi contoh perubahan kimia dalam kehidupan harian kita, bukan di luar sana tapi dalam harian kita ini. Apa? Dan yang kelima, akhir sekali, membanding dan membeza perubahan fizik dan perubahan kimia. Pastikan dalam perbandingan ini kamu sertakan persamaan dan juga sertakan perbezaan. Okey kelas. Semua faham? Faham. Ada soalan? Tak ada. Okey, terima kasih. Okey kelas. Sekarang sampailah masa setiap kumpulan. Di sini ada 5 objektif pembelajaran, ada 5 tugasan atau 5 homework yang kamu perlu siapkan hari ini. Dan tugasan ini kita telah pun beri kepada kamu sebelum ini untuk diselesaikan. Jadi dalam tempoh yang diberikan 10 minit, sila siapkan tugasan kamu dan selepas ini kita akan buat pembentangan. Okey? Okey? Okey, cikgu. Okey, jadi kita mulakan. Okey, jadi kita mulakan sesi yang berikutnya ialah sesi pembentangan ahli kumpulan. Jadi silakan kumpulan pertama, silakan. Kami adalah kumpulan pertama. Topik yang kami bentangkan ialah menerangkan perubahan fizik. Perubahan fizik melibatkan perubahan sifat fizik seperti fizikal,
contohnya pengencatan air. Gas air ini dipaparkan dalam keadaan perubahan jirim seperti cucai kepala gas. Contoh yang kedua, orang ini macam sangat muda, tapi wajahnya ada kedut dan akhirnya menjadi tua. Inilah saya. Walaupun saya macam sangat muda, tetapi beberapa tahun atau 40 tahun lepas, muka saya jadi tua. Seterusnya ialah perubahan bentuk. Itulah peleburan ais. Peleburan ais yaitu daripada pemecah kepada cucai. Akhirnya perubahan saiz. Misalnya, gula yang digunakan oleh mulut dan akhirnya menjadi kecil. Okay, thank you. Sangat hebat pembentangan kumpulan yang pertama tadi. Sekarang kita saksikan pembentangan kumpulan yang kedua. Dipersilakan. Tajuk kita ialah menerangkan masuk perubahan kimia. Pertama ialah perubahan kimia yang menghasilkan satu atau lebih bahan baru. Sifat kimia dan komposisi bahan baru adalah berlainan daripada bahan asalnya. Ketiga adalah bahan tinta balas biasanya mengalami perubahan warna. Keempat ialah melibatkan penyerapan pembebasan kabel. Okey kelas, kita sambung pembentangan hari ini dengan kumpulan yang ketiga. Dipersilakan. Kami kumpulan ketiga nak membentangkan contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian. So, mula ciptaan air. Air laut iaitu sisa air meluap ke atas menjadi gas dan kemudiannya jatuh semula ke bumi dalam bentuk hujan iaitu cair. Okey, yang kedua, pembentukan embun. Wap air di udara terkondensasi apabila menyentuh permukaan jauh dan sejuk seperti malam. Okey, yang ketiga, nyalakan mentol berfilamen tungsten. Filamen tungsten menjadi panas dan mengeluarkan cahaya apabila dibekalkan arus. Bila arus ditutup, filamen tungsten kembali kepada asal tanpa berlaku perubahan komposisi kimia. Okey, di sini ada contoh video. See a nice little red. Good. I can get the tungsten filament to glow red, and I'm going to push all the way and burn it up. First glowing red. Here we go. 1, 2, 3. And just wait the filament. See the filament now hanging down from the side. Okey, itulah contoh nyalaan mentol berfilamen tungsten. Okey, nombor 4 dan yang terakhir, melarutkan sebatian di dalam pelarut. Contoh kat sini gula. Dalam air dan gula boleh diperolehi semula apabila tersedia. Okey, tahniah kepada kumpulan yang ketiga sebentar tadi. Jadi sekarang kita teruskan dengan kumpulan keempat. Silakan ketuanya Simyunyi. Selamat tengah hari semua. Tajuk saya pada hari ini adalah contoh perubahan kimia dalam kehidupan. Pertama adalah pembakaran kertas. Abu terhasil dan abu tersebut tidak boleh menjadi kertas kembali. Tadi itu adalah video tentang pembakaran kertas. Seterusnya adalah pengaratan. Besi berkarat apabila terdedah kepada air dan udara. Ini adalah besi yang berkarat. Seterusnya adalah penoksidaan. Proses pendedahan kepada udara. Contoh, apel akan menjadi keberangan setelah beberapa minit. Ini adalah sebelum dan ini adalah selepas. Penghadaman. Memecahkan molekul kompleks menjadi molekul ringkas diserap oleh badan. Contohnya karbohidrat ditukar kepada glukosa. Akhirnya adalah fotosintesis. Dihasilkan oleh zat-zat yang baru. Sekarang kami akan menyediakan satu eksperimen yang lain tentang perubahan kimia.
air akan menjadi keruh dan menjadi bahan yang baru. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang sampailah ke kumpulan akhir akan membentangkan membanding dan membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami yang penjuru kelima dalam tajuk membandingkan dan membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, pertama, persamaan fizik dan kimia ialah pertama, kedua-duanya memerlukan tenaga. Kedua-dua juga melibatkan perubahan tenaga dan mengalami perubahan fizik. Antara perbezaan antara bahan fizikal dan bahan kimia ialah ia kekal. Perubahannya kekal dan tidak terbalik. Contoh kedua, menghasilkan bahan baru dan tidak menghasilkan bahan baru. Ini merupakan perubahan fizikal. Air bertukar menjadi ais. Ini merupakan perubahan kimia. Abu pembakaran kertas tidak boleh ditukar menjadi kertas semula. Sekian, sampai sini sajalah kumpulan kami yang bertajuk membandingkan dan membezakan perubahan fizik dan kimia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Daripada pembentangan kamu tadi, kita boleh lihat pelbagai perubahan yang terhasil, sama ada perubahan fizikal ataupun perubahan kimia. Okay? Jadi untuk kamu, sentiasalah memerhatikan alam sekitar dengan 5 panca indera kamu. Sambil-sambil itu, jika ada masa, kita akan cuba kaji sebarang perubahan ini. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.